Okay guys, hari ini kita berada di Felda Selendang di Pahang, berdekatan dengan Kuala Lumpur untuk memulakan ekspedisi trip kita ke Endau Rompin. Kita akan ke air terjun Padang Batu kalau tak silap, dan juga Jaang. Jadi ini permulaan dia di Wisma Belia di Selendang 1. Dan kita sedang menunggu yang lain, dan bila semua dah sampai kita akan ke sana. Okey, kita jumpa balik. Baik-baik, kita sudah berada di tempat permulaan hiking kita di sini. Dan selepas ini kita akan berjalan kaki selama lebih kurang 1 jam masuk ke dalam sana. Okey. Kita sedang berjalan trekking, hiking menuju ke air terjun Padang Batu. Jalan dia ada yang okey dan ada yang lecak lah. Ada kena melintas sungai kecil. Tapi dalam hutan ini suasana dia tak panas, tapi melecak aku tengok. Okay. Itu bunyi letupan menandakan kehadiran kita dekat sini, kat dalam hutan. Okay. Aduh. Jadi kita ada 6 orang mualim tadi. Jadi satu ke depan, satu ke belakang, dan ramai jugalah yang menjaga keselamatan jika berlaku apa-apa. Dia tak dalam, sekarang makin dalam. Pegang. Bapa ambil gambar tu, saya pertama.
Setelah lebih kurang 30 minit kita hiking, kita sampai di sini ya. Nama tempat ni lah Batu Hampar. Tengok sungai tu gitu. Okey, kalau kita lihat dekat bawah tu dia macam ada batu-batu tu. Okey, ya. Yeah. Setelah 40 minit hiking, naik bukit, turun bukit, sampai Bengah, akhirnya sampai juga. Lihat,
Takut. Tadi kita sudah pergi ke air terjun Jaang. Sekarang kita dalam perjalanan balik melalui jalan yang lain. Tadi kita naik atas bukit. Kita ke air terjun yang pertama tadi, apa nama tadi? Padang Batu. Air terjun Padang Batu. Jadi sekarang kita dalam perjalanan balik dalam lebih kurang 1 jam agaknya. Dan menyusuri sungai kat situ. Okay. Masa mula-mula naik tadi memang rasa penat. Tapi lepas turun tu rasa segar sikit lah, sebab dah bendam 3 kali kan. Ini kita dah melalui campsite . Ini campsite. Dan bagi mereka yang nak package campsite tu kena 3 hari 2 malam kan? 2 hari 1 malam boleh? 2 hari 1 malam pun boleh. Ni saya perkenalkan ni Abang Ali. Kalau ada 3 campsite kita ada kat sini. Sini campsite Cina, campsite Tengah, campsite Y. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Ya. Dan ada day trip, macam saya ambil ni lah day trip. Maknanya 7.30 kita ada dekat Felda Selendang, kemudian dibawa ke apa tadi? Apa nama tadi? Air terjun kat situ. Yang pertama Padang tu Batu dah. Padang Batu. Padang Batu. Dalam pukul 1 tu, 12.30 tu kita akan ke air terjun Jaang. Okey, itu bunyi letupan untuk menandakan bahawa kita sedang berada dalam hutan. Kemudian bagi mereka yang nak package makan itu, RM15 disediakan breakfast dan juga makan tengah hari. Jadi hiking dari Felda Selendang itu lebih kurang 1 jam ke Padang Batu, air terjun Padang Batu. Kemudian dari air terjun Padang Batu tu lebih kurang 50 minit lah ke air terjun Jaang. Kita ada 6 orang guide. 6 orang guide. Kita tengok capacity layout lah. Kalau lagi ramai kita guna guide. Jadi saya dipahamkan 28 orang saja yang dibenarkan, tak lebih. Sebab apa? Saya duk terfikir kenapa. Mungkin sebab 4WD tu tak cukup. Lebih, kalau lebih tak cukup 28 orang. 4WD cukup 28 . Sebab daripada Felda Selendang tu dia akan bawa kami Menaiki 4-wheel lah. Menaiki 4-wheel. Maknanya 28 orang je muat dalam tu. Itu sebabnya 28. Sebab pada mulanya satu kumpulan tu lebih dari 28. Jadi saya merayu untuk masuk. Jadi dia dah buat lagi satu kumpulan 28. Jadi pastikan anda menempah package dengan awal ya. Mungkin hari-hari haji ni ada lagi package? Mungkin mungkin ada. Sebab lepas raya ada lagi boleh rujuk pada you ya. Ya. Kalau ada soalan boleh tanya dengan Abang Yul. Sebab saya pun tahu tentang package ini daripada TikTok Abang Yul So cuba perhatikan ataupun search Abang Yul
uh, Padang Batu, air terjun Padang Batu. Dan saya boleh beritahu bahawa masa mula-mula tadi, masa naik tu memang longgar kaki, skru kaki memang longgar lah. Tapi lepas dia turun tu, bila nampak air terjun Padang Batu tu, rasa macam aduh, sejuk hati. Jadi pastikan anda fit stamina tu kena ada. Jangan terbongkang aja kat atas katil. Cubalah exercise, jalan. Satu hari petang tu pergilah jalan-jalan. Jangan makan tidur je biar gemuk. Okey. Jadi kami dalam perjalanan balik ke Wisma apa tadi? Wisma Selendang, Felda Selendang. Ke WD dulu. Kita akan ke drop point, tunggu 4 wheel lah. Drop point, kemudian kita naik 4W wheel, 4WD 4 wheel kereta untuk dihantar ke Wisma Selendang, Felda Selendang. Jadi itulah satu hari package 110 kan. 110 satu pack, satu orang, satu kepala. Itu termasuk, belum masuk lagi makan, tambah 15. 110 tambah 15 untuk makan. Kemudian ada life jacket. Life jacket tu 5 hingga 10 ringgit lah kot. Bagi mereka yang tak pandai berenang, dinasihatkan pakai, sebab di Padang Batu tadi 5 meter, kedalaman 5 meter. Jadi bagi mereka yang kalau masuk aja dalam air macam tenggelam macam batu, saya cadangkan pakai life jacket. Bagi mereka yang pandai berenang, saya rasa tak perlu, sebab masa berjalan tu nak bawa life jacket tu panas. Okey. Jadi bagi mereka yang suka pada adventure, ekspedisi macam ni, saya sarankan lah, saya galakkan. Sebab dalam masa setahun ni, bilanya orang nak berjalan macam ni, hiking kan, sampai 1 jam, 2 jam. Duduk rumah kat terbongkang je tengok TV kan. So elok lah datang ke sini. Tapi kalau ada yang penyakit misteri ke, penyakit asma ke, penyakit jantung ke, kalau boleh janganlah. Tadi ada abang seorang kan, kaki dia cakap kaki dia tu suntik gel. Jadi dia pun jalan terencut-encut. Jadi terpaksa lah kita, ada guide yang membantu dia tadi. Tapi akhirnya dia sampai juga kat Padang Batu. Jadi saya tabik pada dia lah, walaupun dengan keadaan kaki dia tu sakit-sakit tu, dia sampai juga kat Padang Batu. Kau ada? Siapa yang belum sampai lagi? Family pun boleh bang. Family pun boleh kata Abang Ali. Family pun boleh. Kanak-kanak usia 5 tahun ke atas lah. Tapi dipantau oleh ibu bapa lah. Dipantau oleh ibu bapa tu. Dengar tu, kalau nak anak-anak yang dia anak-anak kanak-kanak mesti seronok kan berjalan-jalan macam ni. Ada yang dah pernah bawa 5 tahun tu. Okey, boleh. Ya. Boleh dibawa. Saya rasa itu satu sebab kita ada guide-guide, jadi jangan risau pasal keselamatan. Guide akan pastikan korang sampai dengan selamat, lepas tu balik pun dengan selamat macam tu. Dengar tu. Jadi boleh ada package untuk keluarga. Jadi dikira macam mana? Kepala lah. Boleh rujuk pada you lah. Boleh rujuk pada you. Ada package dewasa, ada package untuk keluarga dan lain-lain. Rujuk pada you. Tapi sebenarnya saya dah pergi ke Taman Negara di mana tu? Taman Negara tu dekat Mutiara tu, apa nama tu? Kuala Tahan. Saya dah pergi. Saya dah pergi Kuala Tahan, Taman Negara. Dan di atas Pulau Mutiara tu, dia bawa pergi jalan-jalan. Dan pada saya lah, kalau di Taman Negara tu, orang dia lebih fokus pada tumbuh-tumbuhan. Contoh dia cakap, ini tumbuhan apa, ini nama apa. Dengan serangga lah. Itu tengok ada spider lah, ada macam-macam lah. Jadi dia lebih fokus pada pokok dan juga binatang. Kalau di sini kita hanya riadah, fizikal lah, hiking.
pergi air terjun itu aja. Jadi kalau korang nak yang fizikal, yang ekspedisi, datang sini. Package ni lagi bagus. Kalau nak informasi pokok apa, binatang apa, spider apa, pergi kat Kuala Tahan. Dan apa lagi saya nak cakap ni, itulah maknanya berbaloi lah kalau kita ambil package one day. Kalau kita tak kisah balik pukul 5, mungkin balik malam ke rumah ke KL sampai malam, tak kisah. Tapi bagi mereka yang tak suka camping, tak suka barbecue, makan masak, tidur-tidur rough kat luar, pergilah day trip. Saya kalau di Kuala Tahan tu, saya duduk dalam kemah dia lah. Dia siap dengan kipas. Kalau di Kuala Tahan lah, ada kemah, ada kipas semua lah. Masa tu saya seorang aja, sama dengan anak saya rasa. Saya pergi package dia. Sama juga naik 4WD. Dia jalan yang berlubang-lubang dan lain-lain, sama. Jadi lebih kurang lah package dia tu. Tapi kalau di Kuala Tahan tu, dia ada macam resort. Dia siapkan makanan, kemudian ada kemah yang tersendiri yang dah siap. Kalau kat sini mungkin kena bawa sendiri kemah kan. Ada di Mat sewa ada sini. Memang dah ada stay. Jadi kalau nak sewa tu kena ada juga disediakan ada kemah. Kalau nak bawa sendiri pun boleh kan? Boleh. Tapi makanan disediakan. Dia tengok atas package kan. Oh, package dia. Package tu dia ambil nak sekali makan. Boleh cerita dengan you ya. Jadi kita dalam perjalanan. Sekarang kita nak meredah sungai. Okey, kita boleh lihat. Oh, jernih airnya. Jernih kan? Okey, bagi mereka yang tak kisah lecak, tak kisah selut, tak kisah lumpur, inilah dia makanan korang Sebab di Wisma Felda Selendang nanti ada disedi, ada tempat mandi kat situ. So baju salin simpan dalam kereta. Lepas tu bila sampai kat sana nanti boleh mandi, tukar kereta, tukar baju. Jadi semua dah bersih lah. Sekarang bersalut dengan lumpur kan. Yang saya tak suka adalah binatang yang bermula dengan huruf P. Pacat. Tapi ada cara dia, saya dengar ada teknik dia. Dia kata bila pacak gigit, jangan cabut, nanti akan berbekas. Buat macam mana? Ambil lighter, isap okok, bakar buntut dia, nanti dia akan cabut. Ataupun kalau ada garam, taburkan garam tu pada dia, menggelintin dia. Bang Ali nak cakap apa-apa? Tak ada. Bang Ali ni memang setia menunggu. Saya tadi semput, tapi dia masih menunggu sebab dia tak boleh tinggalkan. Tugasan tu. Ya, sweeper macam ni lah. Tugasan dia, orang paling last sekali. Setia menunggu. Semua keluar lah. Jadi mereka ni guide. Itu sebab nama guide. Maknanya dia nak pastikan semuanya dalam keadaan yang selamat. Kita dah ada apa ni, permit dah ada kan? Ya. Kita sebenarnya package tu 110 tu dah sekali dengan permit.
Sebab sekarang bukan boleh masuk hutan sebarangan, dia kena ada permit. Sebab apa? Kalau berlaku apa-apa, kita tahu siapa yang ada kat hutan. Jangan hilang macam tu lah. Okey, hiking ni lebih santai lah sebab dia landai, dia tak naik bukit, turun bukit. InsyaAllah tak ada lagi naik bukit dia. Lepas ni tak ada bang? Ada. Okey, alhamdulillah. Jadi taklah kita mengah putus nafas, putus urat nak naik bukit kan. Ni okey je. Okey, sementara tu jangan lupa share video ni dan subscribe. Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal package ni, boleh tulis dalam komen lah. Okey, tu nampak. Tu tadi saya cakap kalau hujan ni lagi air banyak ni. Nasib baik tak hujan. Hari ni panas. Okey. Tadi macam perasaan tu macam bila nak sampai. Sekarang ni macam okey, relax je, santai. Tak ada lagi bila nak sampai kan. Tapi biasanya sejuk sebab tadi panas. Sebab tadi mendaki bukit. Sekarang ni landai sikit, so okey lah. Macam berjalan je lah, exercise. Okey, kita dah sampai kan tu? Checkpoint dah? Checkpoint untuk rehat. Alhamdulillah. Sungai. Baru sampai sungai. Sungai. Bukan drop tu. Ada. Ha? Video klip memang mantap. Balik sama Garok. Lagu tadi tu video klip memang mantap. Tak, balik sama Garok. Kau juga keluar tak ada semua. Tiba-tiba lagu tu keluar tak ada video klip. Video klip tak keluar semua. Tapi dengan lagu rentak original. Dia kata original. Video tak ada. Sebab video klip tu dia macam body lah.
Okey, saya berhentikan rakaman. Kalau ada apa-apa, boleh masukkan dalam komen. Okey, bye.